Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Diary Nurul. Okey, kali ni kita orang nak ke Singapura. Ini Cikgu Nurul, dia ada art exhibition, galeri. Dia ada artwork dekat sana. So daripada JB Central ni kita orang parking kereta. So fee lebih kurang dalam RM15 satu hari macam tu lah. Kemudian kita orang terus check in ke CIQ, Custom Johor Bahru. Kemudian kita orang standby lah untuk naik bas. Fee bas daripada CIQ ke Woodland lebih kurang dalam RM90 ke RM1 lebih, macam tu lah duit kita. Okey, kemudian setelah sampai ke Woodland nanti kita akan ambil MRT. MRT tu yang mana kita terus ke Bugis Street dahulu, sebab Cikgu Nurul dia suka pergi ke Bugis Street. So kita pergi Bugis Street. So dekat situ kos lebih kurang dalam $2 ke $4 macam tu lah, aku tak lupa. Lebih kurang 40 minit lah perjalanan daripada Woodland ke Bugis Street menggunakan MRT. Okey, so ni lah Bugis Street, kesukaan Cikgu Nurul sejak daripada dulu lagi. Kalau dia pergi Singapura, dia mesti takkan lupa untuk datang ke Bugis Street. Maklumlah, dia ni orang Bugis, keturunan Bugis lah katakan. Okey, so kita orang sempat juga singgah rasa ni mesin lemonade ni. Dia panggil apa vending machine ni, fresh lemonade juice. So dekat sini harga dia orang lebih kurang dalam $2 macam tu. Lebih kurang kalau convert tu duit Malaysia dalam RM7 lah. So okey lah, sebab dia sangat fresh. So it's take about 1 minute kot untuk dia siapkan fresh squeeze juice ni. Then memang sedap lah, rasa dia memang pure lah. Dia tak ada campur air gula ke apa, memang tak ada. Dia bukan fake lemonade, dia memang betul original pure lemonade. So memang sedap gila lah kan. So ni kita orang tengah tunggulah. Dia akan keluar kat sini. Okey, nampak sedap tak? Tu Cikgu Nurul begitu asyik menyedut fresh lemonade beliau. Nampak sedap kan? Okey, so kita orang teruskan perjalanan. Okey, teruskan perjalanan ke seberang jalan sana untuk kita lalu ke Bugis Street. Bugis Street ni dulu guys, dulu memang agak ni lah kan, agak bersepah sikit. Tapi sekarang bila kita orang datang ni memang agak nampak teratur dan lebih cantik lah daripada 10 tahun dulu. Tunjuk Bugis. Sebenarnya kat Bugis Street ni kepada kita orang lah, dia lebih kepada nostalgia lah. Sebab masa anak kami kecil, umur dalam 5 tahun, 7 tahun, kita orang pernah datang sini kan bawa dia. So sekarang anak kita orang ada dekat college, so kita orang berdua je. Lagipun kita orang datang ni ada kerja kan. Kalau datang saja memang tak lah kan, sebab apa, agak high cost jugalah kalau nak ke Singapura ni guys, kalau nak convert dengan duit Malaysia kan. So inilah dia bazar yang ada kat dalam, lebih teratur, lebih tersusun. So kita orang tengok ni macam lebih kurang macam dekat Mahkota Perik kat Melaka lah. Cuma kat belakang ni biasalah trending kat dalam dunia sekarang ni, mesti ada art, orang kata apa, art street kan. Macam dia buat terowong seni, something like that, macam tu lah. So kita orang pun orang kata apa, tak dapatkan peluang lah untuk lalu. Kita nak tengok lah maklumlah ini adalah perjalanan seni hari ini ke galeri. So kita orang akan tengok lah apa dia artwork, street artwork yang ada dekat Singapura ni lah. Ni macam kita panggil art street lah. So biasalah Cikgu Nurul biasa dia nak posing. So nampak dia suka pada gambar ni. Ini adalah drawing guys, poster. Tapi semuanya adalah catatan, bukannya poster yang ditampal. So nampak so Cikgu Nurul sedang posing. Tak apa, nanti gambar nanti kita akan share. Nampak? Okey, so dia masih lagi tak lepaskan air fresh lemonade dia. Okey, jom kita teruskan lagi perjalanan. Mana nak pergi ni? So kita orang nak terus nak ke mana tahu? Kita nak pergi perkena sup tulang merah yang terkenal di Singapura. So ini kita orang berjalan kaki daripada Bugis Street tu. Daripada Bugis Street tu nak ke sup tulang merah tu lebih kurang 15 minit jugalah. Kita orang berjalan kaki, berpeluh jugalah badan. Tapi sonok lah kan. Okey, alhamdulillah akhirnya sampai juga kat restoran sup tulang merah ni. So dekat sini kita orang ada share kan, nama dia Zam Zam Restaurant. Dia dekat sebelah masjid. Alamak, kita orang lupa nama masjid tu apa.
Tapi nanti korang landmark di senang. Kalau korang sampai Bugis Street, kau jalan pergi ke masjid, dia akan jumpa. Nampak tu masjid dia, tunjuk landmark dia tu, bangunan merah sebelah masjid tu. Alhamdulillah kita orang selesai makan tadi, so kita nak bergerak ke art gallery. So waktu solat asar waktu ni guys, dan kedengaran lawongan azan di dalam bandar Singapura guys. Dan kami dimaklumkan bahawa dekat sana umat Islam bebas untuk beribadah, begitu juga dengan para penganut agama lain. Dan di sini lawongan azan 5 kali sehari dilaungkan, dan jika ada bacaan Quran pun tak ada masalah untuk diperdengarkan. So Kerajaan Singapura ni sangat kompromi lah tentang penganut-penganut agama ni. Okey, kami ambil bas daripada situ dan terus ke Tembusu Art Gallery, Tanjung Pagar, Singapura guys. So ini dia, nama dia exhibition Spicy My Stories. So dekat dalam ada exhibition ni guys, sebenarnya penyertaan dia terdiri daripada pelbagai negara tau. Jangan terkejut. So Cikgu Nurul ni memang di-involve dengan international art exhibition gallery. So dekat sini ada peserta daripada, selain daripada kita Malaysia, ada Singapura, artis daripada Hong Kong, daripada China, Macau, daripada Taiwan, daripada Filipina, daripada Indonesia pun ada. So ini adalah artwork Cikgu Nurul bertajuk Inferno Between Us. So dia subjek matter dia adalah berteraskan kepada cili, kepedasan. Ini adalah konsep untuk exhibition kali ini. So Alhamdulillah Cikgu Nurul hantar 2 artwork beliau. Okay, so ini beliau bersama dengan penyelaras program, pengarah program Cikgu Nur Azlan ataupun Cikgu Alan. Daripada Wak Jai and the gang. So beliau dan rakan-rakan adalah merupakan band jemputan untuk petang itu, pada petang kejadian ni kan. Okey, memang diorang ni memang speciality diorang memang nyanyi lagu blues, lagu country, okey, lagu rock lama 70s, dan lagu-lagu anthem lah kan, yang boleh sing along lah kan. Sangat diorang memang happy je kan guys. Okey, so ni Cikgu Nurul pula ada jemput untuk menyanyikan lagu Singkong dan Keju. Video kali ni korang kata apa, kira agak istimewa sikit korang dapat dengar sendiri Cikgu Nurul menyanyi. Sebenarnya ada banyak video dia, tapi banyak video yang hilang juga file dia. Jadi saya ni yang aku sempat rakam. So jom kita dengarkan.
Ya, itu dia guys, nampak tak bertenaga Wak Jai dan Cikgu Nurul. Okey, video Cikgu Nurul ni nanti aku akan upload lagi dalam satu video lain Okey, cuma ni kita nak pendekkan waktu video ni supaya dia tidak jadi panjang So ini kita sempat bergambar. Ada banyak gambar ni adalah antara gambar pilihan yang aku pilih untuk aku letakkan dalam video travelog kali ini. Okey, so tahniah kepada semua yang menganjurkan exhibition Spice My Story ni. Okey, diharapkan tahun depan kita boleh berjumpa lagi dan aku amat terharu dengan sambutan dan juga penyertaan daripada semua artis dan juga mereka sangat sporting guys, dan ini adalah antara momen yang menggembirakan bagi kami lah suami isteri. Okey guys, jumpa lagi dalam blog yang akan datang. Okey, jangan lupa subscribe Diary Nurul. Okey guys, selamat beristirahat, selamat sejahtera, selamat berbahagia semua. Bye.